Awak jangan ingat kereta ni dah togel. Saya tak cam ni kereta awak. Babe, kita pulau awak mana? Oh, ni Angah tolong parking ke tempat lain. Kat mana? Tak nampak pun. Awak nak pergi mana yang? Awak jangan main-main Awak ingat saya tak tahu ke ni kena cat kereta? Kereta pulau awak tu rasanya baru 2 minggu cat. Warna biru tu dah bosan lah yang. Tu 2025. Sekarang ni nak masuk 2026. Tukar setup warna baru lah pula yang. Amboi bukan main lagi. Banyak sangat ke duit tu? Ini bukan cerita duit banyak tak banyak yang. Ni sekarang ni kita nak cerita pasal azam tahun baru. Banyak lah kau punya azam. Lantu ambil apa pula tu? Ambil katalog warna lah yang. Ini nak cat warna apa pula? Jangan nak cat warna merepek Jap yang. Sebelum nak review warna ni, nak bagi tahu dekat Bro Auto Paint Garage ni yang, masa korang drop je kereta, Angah akan hantar seorang staff untuk buat full inspection kereta korang 360 darjah luar dan dalam. Lepas dia barai je kereta korang, dia akan bawa masuk ke bahagian bodywork. Cepatlah bagi tahu warna apa. Sabarlah dulu nak bagi tahu. Lepas dia dah barai kereta korang, dia akan hantar dekat bahagian sini, department untuk buat bodywork yang. Bodywork dekat sini tak main-main yang. Memang betul-betul detail dia orang buat. 2026 ni kita rasa pula air tangan Angah dekat Bro Auto Paint Garage ni. Warna? Nak tahu ke warna apa yang? Janganlah marah. Kita raya ni kita nak warna baru ni. Kau rasa warna apa yang paling banyak dekat ruangan komen tu? Cuba kau pergi tinjau je video sebelum ni. Aku rasa kau sekali tengok je video tu kau dah tahu dah warna apa next ni kan. Aku dah bagi peluang dah untuk follower pilih. Kau rasa warna apa yang kita bakal cat dekat Volkswagen Polo aku ni? Korang tunggu next part, okay? Kau stay terjakut. Macam biasa lah, geng. Mantap, woi.